kos haji naik lagi. Apa yang patut kita buat? Kos untuk menunaikan fardu haji telah meningkat sebanyak 20% bagi tahun 2025. Makin lama makin sukar untuk cukupkan dana haji jika kita simpan duit kertas disebabkan oleh inflasi, iaitu kejatuhan nilai ringgit. Jika kita tak bersedia daripada sekarang, impian untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ni mungkin semakin sukar untuk dicapai. Jadi, perancangan itu penting. Apakah solusi terbaik supaya simpanan kita tidak susut makan inflasi? Dengan mengalihkan simpanan tunai kepada bentuk emas adalah satu cara yang paling bijak. Sebab anda boleh jimat kos haji melalui simpanan emas. Jika anda berada dalam golongan B40, boleh buat simpanan 10 dinar ini untuk belanja haji. Nilai SKP 10 dinar ni masih tetap sama dan mampu tunaikan haji dalam apa jua tahun. Sebagai contoh, 10 dinar tahun 2022, RM11,593. Kos haji tahun 2023, RM10,980. 10 dinar 2023, RM12,600. Kos haji RM12,356. 2024, kos haji RM15,000. Kos dinar lagi kurang daripada itu. Walaupun gram emas masih sama, iaitu 10 dinar, tetapi anda tetap mampu tanggung kos haji sebab nilai emas makin meningkat, iaitu secara purata 10% tahun. Sekiranya anda sedang merancang untuk tunaikan haji sekurang-kurangnya 2 tahun dari sekarang, alihkan simpanan haji kepada emas dengan segera. Nak mula menabung emas dengan ilmu, saya akan cuba bantu anda sebaiknya. Anda klik link di profil ataupun isi maklumat di tag biru dan saya akan hubungi anda secara peribadi.